Assalamualaikum dan hai semua. Saya Nur Adila Balki. Result saya untuk PPT Form 4 sebelum saya jumpa Cikgu Hassan ialah G. But selepas saya jumpa and join kelas Cikgu Hassan, saya dah dapat B dalam exam. Adilnya tak adil Allah tu. Dia hadirkan saya ni seorang cikgu yang betul-betul nak ubah hidup saya sebagai pelajar admit yang gagal. Nama dia Cikgu Hassan. So, apa specialnya Cikgu Hassan ni? Pertama kali saya join kelas, saya terus rasa berbeza. Cikgu Hassan ni dia ajar sangat detail. Dia betul-betul bimbing kita daripada akar. Untuk kelas dia juga bekalkan replay kelas online. So kalau kita miss kelas tu, kita still boleh tengok balik. Setiap kali topik, dia akan bagi banyak contoh. Suka lukis-lukis, macam lukis kartun nak simple-simple untuk kita faham konsep. And dalam lukisan tu dia gabung dengan konsep admit. And kalau kita tak faham, kita boleh je mencelah masa dia mengajar. Cikgu, saya tak faham. So dia akan ajar balik. And kalau kita malu, kita boleh je PM dia selepas kelas. And dia akan jawab, dia akan voice dan dia akan terangkan sampai kita faham. And lepas kelas pula, Cikgu Hassan ni dia akan bagi homework. And kadang-kadang kita orang pun akan ada exam setiap bab. Cikgu Hassan ni dia sangat friendly. And kalau kita tanya 10,000 kali pun, dia tetap akan jawab. Dia tak kisah pun. Asalkan tanya. Dia suka sangat orang tanya soalan kat dia. And Cikgu Hassan ni dia faham susahnya pelajar tu nak belajar. Lagi-lagi subjek yang gila macam admit ni. So dia takkan judge. Dia bantu, dia percaya yang kita boleh. Hakikatnya bukan kita tak cukup pandai, tapi sebenarnya kita belum jumpa lagi cikgu yang faham kita belajar ni macam mana. And saya dah jumpa cikgu saya. Bila awak nak jumpa pula? Jom ramai-ramai kita join kelas Cikgu Hassan. Semoga saya dapat A dalam admit dan insya-Allah capai impian saya iaitu straight A dalam SPM. Terima kasih atas semua ilmu, semangat dan masa cikgu yang dicurahkan. Sekian, terima kasih. Bye.